Ini doa-doa yang boleh diamalkan ketika berbasuh anggota wuduk. Lagu mana doa dia? Iaitu doa ketika basuh tangan. Lagu mana? Baca doa ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hfazni yadi min ma'asika kulli. Min ma'asika kulli. Lindung daripada, semoga Tuhan jaga tangan kita ni daripada buat maksiat di dunia. Lepas tu doa ketika berkhidmat lagu mana? Iaitu baca doa ni. Allahumma inni ala zukrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lepas tu doa ketika apa? Ketika ketika apa? Ketika istisyak. Masuk air ke hidung. Istisyak. Sunat kita baca doa ni. Allahumma harlihni rahinatal jannah. Semoga kita bau-bau ni surga. Hidung kita ni bau-bau surga. Tak bau-bau benda-benda busuk, benda-benda hanyir dan sebagainya. Semoga Tuhan jadikan kita ni dibakit bau-bau hidung kita ni bau-bau surga. Bila dibakitkan nanti. Dan juga semoga dapat tu lah nikmat besar. Lepas tu ketika basuh tangan, doa ketika basuh tangan lagu mana? Iaitu baca doa ni. Allahumma Allahumma ja'alni abyadu wajhi. Jadi kau ni putih wajah kita ni. Jadi kau putih wajah aku ni. Yauma tubyadu, ketika hari putih. Wujuhum wa tuswadu wujuh. Dan jangan jadikan gelap dalam keadaan gelita pada hari kiamat nanti. Supaya apa? Bila nampak putih tu Nabi pun kena ni umat dia. Jadi boleh dapat syafaat. Mudah-mudahan kita dapat syafaat. Tu. Dengan baca doa tu. Lepas tu doa basuh tangan hingga ke siku. Tangan kanan lagu mana baca dia? Baca doa ni. Allahumma atini kitaba biyamini. Biyamini wahasibani hisaban yasira. Maksudnya apa? Semoga Tuhan semoga pada hari kiamat tu kita terima kitab kita ni, amalan kita ni dengan tangan kanan, biyamini. Terima oleh aku ni dengan kitab kitab tu dengan tangan kanan. Wahtisabi apa ni? Wahasibni, iaitu hisab pada hisab aku tu hisaban dengan hisab yang yasira, yang paling ringan sekali. Mudah-mudahan terima. Lepas tu doa ketika basuh tangan alik kanan, alik kiri. Lagu mana baca? Allahumma la tu'tuni Allahumma la tu'tuni kitaban bishimali. Semoga Tuhan ni tak semoga kita bila bakit nanti tu tak terima kitab ni dengan tangan tangan kiri. Wala min warai zahri. Zahri. Dan ni tak terima dengan cara tu lah, dengan dipermalukan dan sebagainya. Tu. Lepas tu doa ketika ketika basuh kepala lagu mana? Allahumma harlim sya'ri. Ya Allah, harikanlah rambut aku wa basyari, dan kulit aku alan nari, di atas neraka. Maksudnya apa? Supaya kulit kita ni dengan rambut kita, seluruh anggota kita lah, tak dibakar oleh api neraka. Minta ketika basuh apa ni? Basuh kepala tu. Masa tu ambil air sapu air ke kepala tu, sunat baca tu. Allahumma harlim sya'ri wa basyari alan nari. Baca doa tu. Lepas tu baca doa ni ketika apa? Ketika kita basuh telinga. Baca lagu mana? Allahumma ja'alni mimman yasma'una qawla fayattabi'u hasanahu. Maksudnya apa? Jadi telinga kita ni yastami'u. Allahumma ja'alni
mimman yastami'u qaula. Akal kawan pendengar tu, pendengar yang akal berkata, maka ikutlah dengar yang molek lah. Maka kita pun ikutlah, dengarlah perkataan yang molek-molek tu. Semoga Tuhan jadikan telinga kita ni dengar benda-benda yang molek, dengar benda-benda yang baik, tak dengar benda-benda yang tak molek dan sebagainya. Contohnya mendengar ilmu, mendengar orang ngaji, lepas tu mendengar orang baca kitab dan sebagainya lah. Benda yang molek, tak dengar benda yang tak molek dan sebagainya. Semoga Tuhan lindungi telinga kita ni tidak mendengar benda yang karut, ngopak kat orang, cerita benda ni benda tu, tak comel. Lepas tu akhir kali doa untuk basuh kaki. Doa basuh kaki, tika basuh kaki lah kau nak baca doa ni. Allahumma sabbit qadami. Allahumma sabbit qadami ala sirati wala yazillu fihi aqdami. Maksudnya apa? Supaya Allahumma sabbit, ya Allah, Allahumma ja'alni sabbit qadami. Maksudnya Tuhan jadikanlah, ya Allah, kita minta dengan Tuhan ni, jadikan kaki kedua belah kaki ni, kedua belah kaki ni tetap di atas ala sirat, di atas titi sirat ketika berjalan tu. Ketika kita bila di pada masa tu kita akan berjalan titi sirat, diceritakan besar dia tu halus, apa ni, titi tu seperti apa ni, seperti rambut manusia. Maksudnya nipis sangat. Semoga bila kita jalan atas titi sirat tu, titi kaki kita tu tetap di atas titi, tak jatuh. Walaupun kita berjalan tak walaupun lama pun biar tetap dalam atas titi sirat tu. Sampailah ke syurga, insya-Allah. Allahumma amin. Semoga Tuhan terima doa kita semua tu. Boleh beramal doa tu. Boleh beramal doa tu. Moga bermanfaat. Assalamualaikum.